dah sampai ke Istana Perak, sudah pun hantar memorandum. Saya rakyat biasa, tapi saya boleh dapatkan 521 tanda tangan. Dalam masa 2 minggu, hari ini saya sampai ke Kuala Kangsar, hantar memorandum ke istana. Tetapi untuk pengetahuan anda, Wakil Rakyat Tanjung Malim dan Esko Kesihatan, sampai hari ini ketiga-tiga mereka ni tidak melawat pelajar yang ditimpa kemalangan. Sibuk sangat ke mereka? Anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Kadazan, anak saya, baru boleh jadi pemimpin di Malaysia ini. Sekarang, anda tentukan siapa berjiwa rakyat. Kuda lari, laju untuk jaga anak-anak kita di Malaysia.